Jadi akak saya pun pergilah jumpa nurse dekat kaunter nurse pada pukul 1 pagi. Cakap mak saya dah tak tahan dah, so nak minta tolong buka benda tu sebab mak saya dah nak demam waktu tu, tangan dia dah bengkak. Waktu tu nurse yang bertugas malam tu buat tak tahu. Baru-baru ini tular mengenai seorang individu mendakwa ibunya dilayan dengan teruk oleh pihak Hospital Jempol Negeri Sembilan. Melalui video yang dikongsikan, lelaki berkenaan memberitahu pada awalnya ibunya telah dihantar ke Hospital Jempol pada 2 April lalu kerana ibunya mengadu sakit pada bahagian dada. Setibanya di hospital tersebut, dia mendakwa ibunya perlu mengambil masa selama 4 jam sebelum diberikan wad untuk rawatan lanjut di hospital tersebut. Sebaik sahaja berjumpa dengan doktor, ibunya disahkan dijangkiti COVID-19. Dia sebelum itu mengalami demam pada 4 April lalu dan telah diambil sampel darah. Bagaimanapun, dia dan ibunya mendakwa telah menerima layanan yang teruk daripada pihak hospital sehingga menyebabkan tangan ibunya bengkak kerana menahan sakit. Susulan dari itu, dia nekat membawa keluar ibunya daripada hospital tersebut selepas beberapa hari menerima rawatan di situ. Menurut lelaki itu, dia juga mengambil keputusan tersebut kerana bimbang dengan maklumat buruk yang didengar di hospital berkenaan, termasuklah kemungkinan boleh ditidurkan. Menurut lelaki terbabit, kesemua maklumat dan bukti telah pun disalurkan melalui aduan di sistem pengurusan aduan awam SISPA. Dalam pada itu, menerusi laporan Kosmo, Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan JKNNS memberitahu akan menjalankan siasatan terperinci mengenai dakwaan lelaki tersebut ketika mendapatkan rawatan di Hospital Jempol. Pengarahnya Dr. Zuraida Muhammad berkata, satu jawatankuasa siasatan bebas telah ditubuhkan bagi menjalankan siasatan itu. Hai korang, hari ni saya nak spill apa saja yang berlaku dekat mak saya sepanjang tempoh dia warded dekat Hospital Jempol Negeri Sembilan. Apa yang saya nak cerita dekat korang ni based on report yang saya hantar dekat SISPA. Pada hari raya ketiga, 2 April 2025, waktu tu dah petang, dah dekat nak maghrib dah, mak saya cakap dia sakit dada. So lepas maghrib, kita orang bawa mak pergi dekat klinik kesihatan Palung 456. Sampai dekat sana, doktor bagi oksigen apa semua. Lepas tu doktor cakap, okey, yang ni kena refer terus dekat hospital. So terus arrange ambulans untuk hantar. Waktu tu saya dah request, saya cakap boleh tak hantar dekat hospital Kuala Pilah sebab sebelum puasa, mak saya ada admit dekat sana 5 hari. Tapi dia cakap tak boleh sebab kita Palung dekat kawasan Jempol. So kena hantar terus ke Hospital Jempol. So saya pun macam okey, kita setuju. Pukul 8.53 malam, ambulans gerak dari klinik kesihatan Palung 456. Semua yang saya cerita ni semua ada masa sebab everything happen dekat sana, semuanya saya record. Dekat galeri saya ada video, masa dan juga tarikh. So kalau nak bukti, saya boleh bagi. Perjalanan dari klinik kesihatan Palung 456 ke Hospital Jempol lebih kurang 1 jam. So kalau gerak pukul 8.53, maksudnya sampai sana sebelum pukul 10. Dan emak saya start dapat bilik pada pukul 2 pagi. So 4 jam dah kena sidai dekat situ. Pukul 2 pagi tu mak saya masuklah dekat ward 3B. Keesokan harinya 3 hari bulan 4 tak ada apa-apa masalah. Mak saya menjalani rawatan seperti biasa. Lepas tu 4 hari bulan 4 2025 mak saya demam. Jadi doktor ada ambil sampel darah dan hantar ke Hospital Tuanku Ampuan Najihah Kuala Pilah. Jadi untuk blood CNS tu hanya perlu tunggu keputusan sahaja. Tapi mak saya dekat Hospital Jempol hanya menjalani rawatan macam biasa. Kalau ikutkan, mak saya kena berada di hospital dalam masa 5 hari sahaja sebab dia kena habiskan dia punya insulin. Sama dengan apa yang berlaku dekat Hospital Kuala Pilah sebelum puasa tu. Patutnya mak saya akan discharge pada hari Isnin 7 hari bulan 4 2025. Tapi bila saya datang hari Isnin tu, doktor tak bagi discharge sebab dia cakap ada infection dekat darah yang dah dihantar ke Hospital Kuala Pilah. Tapi
result still tak keluar lagi. So mak saya kena stay dekat situ sampai result keluar. Untuk kebaikan mak saya, kita orang tak kisah. Akak saya pun sanggup je tunggu dan jaga dekat situ walaupun dah hari ke-6. Sampailah pada hari ke-7, jarum drip dekat tangan mak saya ni dah sakit. Yelah, dah berapa hari dah dekat sini tak tukar-tukar. Waktu admission, dekat sini ada satu, dekat sini ada satu. Tapi kita dah suruh buka dekat sebelah sini, so hanya guna dekat sebelah sini. Jarum dekat kawasan ni tak tukar-tukar sampailah hari ke-7. Jadi pada waktu malam, tengah malam waktu tu, mak saya cakap dah sakit dekat sini. Jadi nak minta nurse untuk buka dahulu sebab tak ada pun drip, tak ada pun masuk apa-apa air ataupun apa-apa ubat dekat sini. Jadi akak saya pun pergilah jumpa nurse dekat kaunter nurse pada pukul 1 pagi. Cakap mak saya dah tak tahan dah, so nak minta tolong buka benda tu sebab mak saya dah nak demam waktu tu, tangan dia dah bengkak. Waktu tu nurse yang bertugas malam tu buat tak tahu je. Selepas 1 jam baru dia datang dan tengok memang betul dah bengkak dan barulah dia buka jarum dekat situ. Dan sebabkan sakit yang terlampau sangat, dah sampai bengkak dah dekat sini, mak saya suhu badan dia dah jadi naik, dah jadi panas waktu tu, macam nak demam. Lepas tu akak saya pergi lagi sekali dekat kaunter nurse minta ubat demam ataupun ubat tahan sakit, dan nurse hanya cakap tunggu doktor. Kalau korang nak tahu dekat hospital Jempol ni, sepanjang ada dekat sana, apa je yang kau minta, semua jawapan dia adalah tunggu doktor. Kejadian tu pada pukul 2 pagi 8 hari bulan 4 2025. Tengah hari tu pukul 12 tengah hari saya datang melawat macam biasa. Lepas tu akak saya ceritalah benda tu dekat saya. So saya ingatkan dah dapatlah ubat tu sebenarnya, ubat tahan sakit. Sebab saya tengok waktu tu tangan mak saya memang dah bengkak, kena tuam dengan ais, dan waktu tu dia memang sedih gila, mata dia berair menangis sebab dia cakap dah memang sakit, dah duduk dalam hospital, nak dapat sebiji ubat pun tak boleh. Kebetulan saya ada dekat situ, doktor datang, ada 4 orang doktor. Waktu tu pukul 12.45. Jadi saya cakap dengan doktor, saya suarakan benda ni. Saya cakap kenapa semua benda kena tunggu doktor. Kita bukannya minta suruh operate mak saya waktu tu. Kita bukannya minta ubat batuk. Kita bukannya minta ubat yang memang tak ada kena mengena dengan penyakit mak. Kita hanya minta Panadol ataupun kita hanya minta ubat tahan sakit sebab memang dah sakit. Kalau doktor busy pun dekat emergency waktu tu, tak boleh ke nak call sekejap, ambil gambar mak saya, tunjuk condition tu dekat doktor? Tak boleh ke kita nak sebiji ubat je? Jawapan yang doktor bagi, dia akan check balik pasal benda tu. Pukul 1 lebih tengah hari barulah mak saya dapat ubat tahan sakit. Bayangkan dari pukul 2 pagi sampai pukul 1 tengah hari, lebih 10 jam mak saya tahan sakit semata-mata nak dapatkan sebiji ubat. Habis di waktu melawat pukul 2, saya balik rumah. Lepas tu pada belah petang, tiba-tiba nurse ambil mak saya, bawa turun untuk x-ray dia punya jantung sebab dia cakap mak saya batuk. Waktu dekat x-ray tak ada apa-apa isu pun, keputusan semua okey. Dan tiba-tiba doktor cakap dekat akak saya yang mak saya positif COVID dan perlu dipindahkan ke bilik kuarantin. Bila akak saya tanya bila boleh discharge sebab sekarang ni dah berjangkit-jangkit dah. Ceritanya mak saya warded dekat sana sebab serangan jantung. Tapi pada hari ketiga keempat, dia punya bacaan jantung, dia punya bacaan buah pinggang semua dah okey. Tak ada apa-apa masalah. Tapi still lagi kena tunggu, satu sebab nak habiskan ubat 5 hari. Okey, kita accept. Lepas tu kena lagi tunggu sebab nak tunggu result blood CNS daripada Heshtan. Lepas tu kena lagi tunggu sekarang ni sebab positif COVID pula. So bila tanya bila boleh discharge, maybe lagi 1 atau 2 minggu. Termasuk hari ke-7 kita orang ada dekat sana, bermakna 3 minggu mak saya kena stay dekat situ. 3 minggu akak saya kena tinggalkan husband dengan anak dia yang masih bersekolah untuk jaga mak saya dekat situ. 3 minggu saya kena berulang-alik dari Palung ke Seremban ke hospital Jempol semata-mata untuk tengok mak saya. 3 minggu. Hari ni saya datang, saya terus jumpa dengan doktor yang rawat mak saya, dan doktor cakap mak saya kena stay lagi sebab mak saya demam petang semalam. Petang semalam pukul 4, dia cakap dia ambil suhu mak saya, suhu 37.5 darjah Celsius. Sedangkan tengah hari waktu saya ada dekat sana, ada staff nurse yang check suhu dia 37.3 dan staff nurse cakap tak demam. Kalau demam 38 darjah Celsius. So petang tu dia cakap dia ambil 37.5 darjah Celsius, so dia consider demam pukul 4. Tapi masalahnya pagi tu bila cek bacaan darah, cek bacaan buah pinggang, cek suhu, semua okey. Tapi still kena tahan lagi 2 hari, lagi 48 jam sebab petang semalam pukul 4 suhu dia 37.5. Masalahnya doktor sendiri cakap okey, bacaan jantung, bacaan ni apa semua dah okey, tak ada masalah. Blood CNS punya result pun tak ada masalah, tak ada kuman-kuman pelik pun yang ada dekat situ. Tapi still kena tahan sebab mak saya demam petang semalam. Lepas tu bila saya cakap saya nak bawa mak saya keluar, saya nak pindahkan mak saya ke hospital lain, berkait pula dengan isu tangan mak saya yang bengkak, yang nurse engkau sendiri lambat buka jarum tu, yang sampai mak saya dah demam-demam apa semua tu. Ini pula dah jadi isu sebabkan bengkak dekat sini tu yang menyebabkan mak saya still lagi kena stay dekat hospital. Kau nak apa sebenarnya dari mak saya?
Saya jumpa dengan doktor tadi, betul-betul dia memang tak bagi mak saya discharge. Saya cakap saya nak keluarkan atas concern saya sendiri, atas tanggungjawab saya sendiri. Saya nak bawa mak saya keluar dan saya nak bawa mak saya pergi ke Hospital Tuanku Ampuan Najihah Kuala Pilah. Auto, doktor tu cakap dekat sana katil penuh. Dekat sana semalam pun dia nak hantar pasien pergi sana pun penuh. Sampai dia kena hantar ke Hospital Tampin. Pasien daripada Hospital Kuala Pilah pun terpaksa dihantar ke Hospital Jempol sebab dekat sana penuh. Punyalah dia tak bagi mak saya discharge. Tapi tadi saya berkeras juga, saya sign juga consent form dan saya bawa mak saya keluar. Sebab apa? Sebab dah banyak sangat cerita yang saya dengar pasal orang-orang tua, baya-baya mak saya umur 60 ke atas yang datang dekat situ sebab penyakit lain, end up dapat penyakit lain dan ditidurkan dan jadi benda lain. So saya tak nak benda tu jadi dekat mak saya. Itu saya tak cerita lagi pasal perangai nurse. Setiap kali nak panggil kena tunggu 30 minit hingga 1 jam baru dia akan datang ke katil. Waktu dia extend lagi untuk mak saya stay dekat sana, akak saya cakap dia kena balik, dia tak boleh nak tunggu lagi. Dia cakap tak apa, tinggalkan je mak dekat situ, nurse boleh jaga. Bayangkan kalau kita nak panggil untuk satu-satu benda pun kau ambil masa 30 minit hingga 1 jam untuk datang. Bayangkan untuk orang tua yang umur 69 tahun, kalau nak pergi toilet ke, dah nazak ke, dah jadi apa-apa ke, dalam masa 30 lebih minit baru kau nak datang, apa jadi ke orang tu? Saya tak nak cerita pasal ada pasien hampir nak kena stroke, tapi kita panggil nurse hanya datang, tengok, tunggu doktor. Belum lagi pasien yang tekan, tarik dia punya bel tu, dalam masa 10 minit baru nurse datang. Apa yang saya cerita ni semua based on apa yang saya nampak waktu saya melawat dan sepanjang seminggu saya ada dekat sana. Ini bukan cerita yang saya dengar daripada orang. Ini semua apa yang saya nampak sendiri. Jadi report kepada SISPA pun saya dah buat. Tadi pun pihak hospital dah call saya untuk datang berbincang balik pasal benda ni. Kalau korang ada pengalaman-pengalaman yang tak best dekat Hospital Jempol, korang komen dekat bawah. Saya akan print setiap satu komen korang ni dan saya akan bawa waktu saya meeting dengan pihak pengurusan hospital tu nanti. Saya nak pihak pengurusan sana buka mata dan tahu apa yang berlaku dekat dalam ward. Korang jangan takut, kita bayar cukai. Gaji-gaji staf-staf kerajaan ni semua dibayar melalui cukai-cukai yang diorang kutip daripada kita. Jadi kita ada hak untuk bersuara kalau kita dapat layanan yang tidak memuaskan. Korang komen je dekat bawah, cerita je habis-habis apa benda pengalaman ataupun yang korang tak puas hati dekat sana. Kepada nurse dan doktor yang baik, yang betul-betul ikhlas layan dan jaga mak saya, terima kasih saya ucapkan. Tapi kepada nurse yang bertugas malam tu, jangan nak pusing-pusing cerita. Menjawablah korang dengan SISPA.